Sebagai seorang guru, kita semua nak tengok pelajar kita berjaya kan? Tapi kadang-kadang kita rasa macam dah buat macam-macam, tapi hasilnya tak seberapa. Jadi hari ni, kita akan cuba bedah buku Atomic Habits dan tengok macam mana idea-idea hebat dalam buku ni boleh kita guna untuk ubah bilik darjah kita satu tabiat kecil demi satu tabiat kecil. Okey, jom kita mulakan dengan satu idea utama yang boleh ubah cara kita berfikir. Kita semua ada matlamat. Nak pelajar dapat A, nak kelas jadi lebih teratur, macam-macam lagi. Tapi menurut James Clear, matlamat tu sendiri bukan penentunya. Apa yang lebih penting ialah sistem yang kita ada. Rutin harian, proses kita mengajar, cara kita urus kelas. Inilah yang akan tentukan hasil kita, bukan sekadar angan-angan. Konsep yang paling penting dalam hal ni ialah kuasa compound. Bayangkanlah, kalau kita dapat perbaiki cara kita mengajar sebanyak 1% je setiap hari. Nampak macam sikit sangat kan? Tapi kalau kita konsisten, selepas setahun, penambahbaikan kecil tu akan menjadikan kita 37 kali ganda lebih baik. Inilah rahsianya. Bukan perubahan besar gedabak, tapi penambahbaikan kecil yang kita buat hari-hari. Nak tengok bukti kuasa 1% ni dalam dunia sebenar? Okey, jom kita tengok kisah menakjubkan pasukan lumba basikal British. Ini contoh paling klasik tentang macam mana perubahan-perubahan kecil yang orang lain tak nampak pun boleh membawa kepada kejayaan yang luar biasa. Bayangkan, selama hampir 100 tahun, prestasi pasukan ni biasa-biasa je. Lepas tu datang seorang pengarah baru, Dave Brailsford, dengan satu falsafah, pengumpulan keuntungan marginal. Bunyi macam gempak, tapi idenya simple je. Dia pecahkan semua benda yang berkaitan dengan lumba basikal kepada bahagian-bahagian paling kecil dan cuba perbaiki setiap satu sebanyak 1%. Tempat duduk basikal, tayar, malah sampai ke bantal tidur atlet pun dia kaji. Benda-benda remeh yang orang lain tak peduli pun. Dan hasilnya, memang luar biasa. Daripada sebuah pasukan yang orang pandang sebelah mata, mereka jadi gergasi dalam sukan lumba basikal. Jadi, apa kaitannya dengan kita sebagai guru? Cuba kita fikir. Apakah keuntungan marginal dalam bilik darjah kita? Mungkin cara kita bagi arahan, susun atur meja, atau cara kita mulakan kelas setiap pagi. Setiap penambahbaikan 1% tu lama-lama akan jadi besar. Baik, jadi macam mana kita nak mulakan semua ni? Ini bahagian yang paling penting sekali. Kita kena ubah fokus kita. Kita perlu fokus pada identiti, bukannya hasil. Soalannya bukan apa yang kita nak capai, tapi kita nak jadi guru atau pelajar yang macam mana. James Clear kata perubahan ni macam lapisan bawang. Ramai orang mula dari lapisan luar, fokus pada hasil. Contohnya, nak pelajar dapat markah 90%. Tapi cara yang betul ialah mula dari dalam, identiti. Kita kena bina kepercayaan dalam diri pelajar yang saya ni seorang yang suka belajar atau saya ni seorang pembaca. Bezanya macam langit dengan bumi, tahu tak? Bila matlamat kita cuma untuk siapkan tugasan, ia rasa macam satu beban. Tapi, bila matlamatnya untuk menjadi pembaca, tindakan membaca tu sendiri jadi satu cara untuk sahkan identiti baru mereka. Pelajar tu membaca bukan sebab cikgu suruh, tapi sebab inilah aku seorang pembaca. Kata-kata seorang guru ni memang merumuskan segalanya dengan sempurna. Bila kita berjaya tanamkan identiti yang positif macam ni, pelajar akan mula rasa bangga dengan identiti tu. Mereka tak lagi anggap diri mereka sebagai orang yang terpaksa belajar, tapi sebagai pelajar sejati. Perubahan cara fikir inilah yang paling berkuasa. Okey, cukup dah pasal teori. Sekarang, jom kita masuk bab strategi pula. James Clear ada kongsikan 4 hukum yang sangat praktikal untuk kita bina tabiat baik dalam kelas. Anggap je ni macam toolkit khas untuk kita pada guru. Pertama sekali, petunjuk untuk memulakan sesuatu tabiat baik itu mesti jelas dan senang nampak. Otak kita ni kan, dia sentiasa mengimbas persekitaran untuk cari clue apa yang patut dibuat seterusnya. Jadi, tugas kita sebagai guru ialah untuk reka bentuk persekitaran bilik darjah yang menjerit untuk buat tabiat yang betul. Salah satu cara paling mudah ialah guna teknik susunan tabiat. Maksudnya, kita tumpangkan tabiat baru yang kita nak mulakan pada rutin yang dah sedia ada. Contohnya, selepas je loceng rehat berbunyi, setiap pelajar akan kemaskan meja masing-masing. Lama-lama, ia jadi automatik, tak perlu fikir panjang. Okey, hukum nombor 2, tabiat tu kena jadi menarik. Kita sebagai manusia ni memang tertarik dengan benda yang nampak seronok dan ada ganjaran. Kalau sesuatu tabiat tu nampak menarik, kebarangkalian untuk kita buat tu jauh lebih tinggi. Strategi yang best untuk ni ialah gabungan godaan. Kita gabungkan benda yang pelajar perlu buat dengan benda yang diorang mahu buat. Dan yang paling penting, kita kena bina budaya kelas di mana usaha dan sikap ingin tahu tu diraikan. Bila jadi pelajar yang rajin tu nampak cool, semua orang pun nak jadi macam tu. Hukum ketiga ni,
Yang ni memang sangat-sangat penting. Kita kena kurangkan geseran. Maksudnya, jadikan tabiat yang baik tu semudah yang mungkin untuk dimulakan. Dan memang sifat kita akan sentiasa pilih jalan yang paling senang, yang paling kurang rintangannya. Peraturan 2 minit ni ibarat senjata rahsia kita tahu. Apa saja tabiat baru yang kita nak mulakan, kita kecilkan sampai ia boleh dibuat dalam masa kurang dari 2 minit. Contohnya, baca buku. Tukar jadi baca satu muka surat je. Ulang kaji, jadi baca semula satu nota ringkas. Bila nak mulakan tu senang sangat, dah tak ada alasan untuk bertangguh. Dan akhir sekali, hukum keempat. Supaya sesuatu tabiat tu melekat, ia mesti bagi rasa puas. Otak kita kena rasa best lepas buat benda tu. Masalahnya, ganjaran untuk tabiat baik macam belajar ni selalunya lambat kita nampak. Jadi, kita kena cipta kepuasan yang serta-merta. Beri pujian on the spot. Guna stiker bintang. Atau lagi bagus, guna habit tracker di mana pelajar boleh tanda sendiri kemajuan mereka. Bila dia nampak deretan tanda tik yang tak putus tu kan, rasa puas dia lain macam. Usaha mereka nampak nyata dan rasa sangat berbaloi. Sekarang, jom kita tengok macam mana semua ni berfungsi dalam dunia sebenar, dalam bilik darjah kita. Apa jadi bila kita gabungkan semua tabiat kecil ni sepanjang 1 tahun persekolahan? Inilah dia, keajaiban kuasa kompaun. Katakanlah kita mulakan dengan hanya 6 minit masa membaca senyap setiap hari. 6 minit je. Bunyinya macam apalah sangat kan, tak beri kesan apa-apa pun. Tapi, cuba kita buat kira-kira sikit. 6 minit tu kita darabkan dengan 180 hari persekolahan. Itu dah bersamaan dengan 18 jam tambahan masa membaca untuk setiap seorang pelajar dalam setahun. Cuba bayangkan impak 18 jam tu pada kosakata dan pemahaman mereka. Semuanya dari 6 minit sehari je. Dan prinsip ni kita boleh guna untuk macam-macam lagi. Hantar satu nota positif je kepada ibu bapa setiap minggu. Buat 5 minit je ulang kaji pantas setiap hari. Tanya satu soalan untuk kenal pelajar kita setiap pagi. Nampak kecil, tapi benda-benda kecil inilah yang akhirnya akan membina sebuah bilik darjah yang hebat. Akhirnya, semua ni berbalik kepada kita semula, para pendidik. Ini bukan hanya tentang nak bentuk tabiat pelajar, tapi ia juga tentang membentuk tabiat diri kita sendiri dan tentang sistem yang kita bina dalam bilik darjah kita. Pengajaran paling utama daripada semua ni ialah, setiap tindakan kecil yang kita ambil setiap hari adalah satu undian untuk jenis individu yang kita mahu jadi. Jadi, cuba fikirkan sejenak. Apakah satu tabiat 1% yang boleh anda mulakan esok untuk menjadi guru yang anda impikan? Itulah titik permulaannya.